Kita mulai dari kosong, tapi mimpi bukan kosong. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alright, kita kembali lagi pada segmen yang ketujuh ataupun episod yang ketujuh. Podcast Next Event kita. Hari ini hari yang istimewa. Kita jemput seorang panel yang saya rasa agak berpengalaman dalam berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Okey, tajuk kita hari ini dimaklumkan berkaitan dengan tajuk dia agak spike, agak hype tentang pemakanan, tapi kita ke arah pada remaja zaman sekarang. Tajuk dia adalah kurus tapi tak sihat. Saya tak pasti benda ni mitos, realiti ataupun sebaliknya. So jawapan dia kita akan dengar dari pihak panel kita yang saya undang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Cik Mazatul Azlina, Ketua Penolong Pengarah Pemakanan ataupun Nutrisi kita. So saya harap panel kita hari ini sihat lah. Alhamdulillah sihat. Sihat Alhamdulillah Cik Mai. Alhamdulillah Okey, sihat. saya senang panggil Cik Mai. Boleh. Okey. Alright, Cik Mai. Boleh tak Cik Mai perkenalkan diri sedikit tentang sedikit background. Jangan detail sangatlah, kan nanti 3-4 jam pula kita punya Okey. segmen. Okey. Okey, saya serahkan pada Cik Mai. Okey, terima kasih Sir Syafiq. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Next Event punya podcast team ni lah kerana menjemput saya untuk saya lebih kepada berkongsi tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan pemakanan, sebab saya di bidang pemakanan ni alhamdulillah telah bekerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ni dalam 20 tahun. Jadi insya-Allah saya cuba menyantuni soalan-soalan yang kita akan share ilmu lah tentang pemakanan Gen Z dan apa mungkin mitos-mitos, apa fakta yang macam mana kita nak tahu pasal pemakanan sihat dan apa Baik. cabaran-cabarannya lah. Jadi sebelum ni saya saya masih berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum ni saya di klinik kesihatan, di pejabat kesihatan daerah, di mana kita memang deal terus dengan pesakit-pesakit, dengan komuniti, pelajar sekolah, dan sekarang saya di bahagian kawalan penyakit lah, di bahagian polisi dan dasar. Okey, terima kasih Cik Mai. So 20 tahun dalam bidang pemakanan ke ada Alhamdulillah. departmen-departmen lain? Ya betul. Adalah penukaran-penukaran lah. Okey. Ya. Daripada saya lihat, daripada Cik Mai pun nampak alhamdulillah sihat, badan pun okey, bagus. Alhamdulillah. So Alhamdulillah. saya rasa tips-tips yang berguna yang diberikan pada panel kita pada hari ini diguna pakai oleh remaja sekarang lah. Sebab kenapa? Saya perhatikan bukan saya rasa takut, tapi saya sendiri melihat realiti pengalaman saya dengan kemudahan akses seperti kedai-kedai fast food kan, macam banyaklah, saya tak nak sebutlah store-store tersebut. Alright, bila je pelajar-pelajar, tak kisahlah, bukan kata remaja sebenarnya, bukan kata Gen Z sahaja, saya rasa golongan-golongan kita pun Cik Mai saya rasa terdedah dengan pemakanan yang tak sihat ni lah. Okey. Tapi kita nak ke arah membentuk makanan sihat ni kepada remaja. Kenapa remaja? Kerana diorang ni lah yang akan membawa ke arah kesinambungan ekonomi kita, politik kita, education kita. So kita nak kena pastikan remaja-remaja sekarang ni kekal sihat lah. Betul. Itu Betul. segmen yang saya nak utarakan pada hari inilah. So dengan jawapan, ulasan dan tip-tip yang Cik Mai berikan tu, saya rasa dapat membantu remaja-remaja kita kekal sihat. Alright. So tagline dia kita hari ni, kurus tapi tak sihat. So pastikan
Yang mana yang student-student kita, pelajar-pelajar kita pada hari ni ataupun netizen kita di luar sana, pastikan kurus tapi sihat, walaupun badan berisi tetap kekal sihat. Dan kita pun fakta yang saya dapat ataupun research kajian saya dapat, kita adalah nombor 2 tertinggi obesiti di Asia Tenggara. So, rangka ataupun struktur tersebut nampak sangat menakutkanlah sebenarnya Cik Mai. Apakah sebab? Kita akan dapat jawapan sebentar lagi. Okey, berbalik pada soalan pertama saya pada Cik Mai, pada panel kita hari ini. Semoga segmen kita kali ini bermanfaat kepada seluruh pelajar dan netizen-netizen di luar lah. Okey, kalau nak kata soalan pertama Cik Mai, kalau nak kata bandingkan dengan zaman kita dulu lah Cik Mai. Zaman Okey. kita dulu, zaman kita membesar daripada bayi, preschool sehinggalah sekarang kan. Memang saya nampak perbezaan, perubahan paling ketara tentang cara pemakanan kita. Terutamanya daripada segi semua aspek lah kan. Tapi perbezaan tu disebabkan apa? Ataupun kemungkinan pemakanan sekarang ni menyebabkan sesuatu benda yang boleh menyebabkan remaja kita tak sihat ke macam mana? Okey. Satu soalan yang berat, tapi benda Hmm, tu benar sebenarnya. ya. Okey, soalan ni kalau kita nak cakap pasal makan, Hmm. dia macam perbezaan makan orang dulu punya trend makan, maksudnya diet makan orang dulu versus diet makan sekarang, Sekarang zaman sekarang. zaman sekarang. Okey, macam apa beza dia? Macam mana kita melihat trend itu berubah? Okey, pertamanya Trend berubah tu sangat laju tau. sangat laju. Sangat laju. Dan apabila kita melihat dari segi makanan itu sendiri, bagaimana the real food, makanan apa, diet kita, apa harian yang kita makan dulu berbanding apa makanan-makanan after 20, 30 years sekarang ni, yang pada 20 years back then tak pernah pula jumpa. Kan? Jadi perubahan trend itu juga mengubah landscape kesihatan kita sekarang. Dan perubahan gaya hidup itu, pernah dengar kan macam you are what you eat. Maksudnya apa yang you makan sebenarnya itu adalah membentuk diri you dan membentuk membentuk diri dan membentuk macam status kesihatan kita lah. Sebab bila kita cakap pasal makanan dulu, kalau kita tengok dulu macam mak ayah kita dulu, tok kita dulu, wan kita dulu kalau dekat, dia bukan sahaja tentang diet tu sendiri, tentang jenis makanan, tapi tentang lifestyle, persekitaran hidup itu sendiri akan mempengaruhi bagaimana kita membawa dan bagaimana status kesihatan kita berubah dan mengubah landscape kesihatan sekarang lah. Pertama adalah kita tengok macam dulu, trend dia adalah macam dulu biasanya kita akan makan, mak-mak banyak masak kat rumah. Betul. Mak-mak masak kat rumah. Kita pun dibekalkan dengan makanan. Dibekalkan, nak pergi sekolah bawa makanan. Yes. Jadi dia punya pemakanan itu telah dikawal daripada rumah. Disolidkan benda tu. Ya, maksudnya dah disediakan di rumah, kita bawa bekal. Betul. Okey, ialah mak kita sediakan, kita bawa bekal. Dan compared to sekarang adalah kebanyakan kita dah bekerja. Mak ayah bekerja itu normal. Macam dulu mak suri rumah, ayah bekerja. Jadi makanan itu dibekalkan daripada rumah. Tetapi sekarang ni bila mak bekerja, ayah bekerja, kebanyakan kita kalau dari konteks sekolah, kita akan membeli dekat sekolah. Mak akan, family akan bagi duit dan sebagainya. Jadi pemakanan itu adalah bergantung kepada bagaimana remaja atau pelajar sekolah membeli makanan berdasarkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia ambil, apa yang dia rasa dia satisfy dia punya craving ataupun dia nak makan lah. So pemilihan itulah yang sebenarnya critical point yang menentukan di mana apabila dia makan itu repeatedly, sebenarnya makanan ni boleh makan apa saja. Makanlah apa saja, tetapi apa yang menjadi masalah apabila sesuatu makanan itu kita keep repeating the same benda. Yang sama.
benda-benda ni makanan ke whatever pun sebenarnya apa benda yang berlebihan itu sebenarnya dia akan memudaratkan. Tak kisahlah benda tu, makanan tu pun sihat. Dia boleh jadi sihat dan boleh jadi tak sihat apabila dia berlebihan dan dia akan mengganggu metabolic system dalam tubuh. Sebab konsep makanan sihat itu sendiri adalah seimbang, Mhm. pelbagai dan sederhana. Maksudnya anything Hmm. apabila berlebihan akan wujud ketidakseimbangan di dalam badan yang pada mulanya stage awal memang kita tak rasa. Itu sebenarnya menjawab persoalan kenapa ada setengah-setengah stage macam common sekarang which is cancer lah mostly penyakit yang tiba-tiba ada macam dia tak ada kencing manis darah tinggi apa tiba-tiba ada penyakit kanser which is kenapa ia kebanyakannya dikesan pada later stage kesan di peringkat akhir stage 3 stage 4 yang macam kerosakan itu the damage has been done, benda tu dah lama sebenarnya dah bertapak sebab gangguan itu dah berlaku pada awal tetapi simptom-simptom itu tak nampak sebab kita sebiasa relax je. Faham. Dan ini yang paling membimbangkan apabila fasa pembentukan kerosakan itu di awal remaja. Sebab trend sekarang, dulu kalau kita tengok, kencing manis, common. Saya bercakap mengenai common masalah kencing manis, darah tinggi, jantung, ataupun kanser tak common lah masa dulu sangat. Itu adalah orang kata penyakit warga emas ataupun macam bahasa laymannya, bahasa biasanya adalah penyakit orang tua. Kalau dah tua nanti, kencing manis, ini dah 50, 60 lebih. Dia macam akan rasa mendefinisikan penyakit-penyakit ini macam dah later stage of kita punya age. Tetapi itu tidak berlaku sekarang. Sebab sekarang ni kalau kita tengok data pun, seawal 14 tahun remaja dah ada penyakit kencing manis. Kenapa itu berlaku? Ini adalah kerana amalan pemakanan ia yang dipraktis itu daripada awal dan berlaku belas tahun itu tidak sihat. Dan benda tu akan nampak apabila dah disahkan didiagnos sebagai penyakit kencing manis. So itu berkaitan dengan pemakanan. So that's why kalau kita tengok sekarang ni umur 11 dan umur 20-an tu ada serangan jantung tu common. Masuk kejap. Maksudnya budak bawahan belas tahun ni yang ada penyakit NCD ni kan? Penyakit NCD tidak berjangkit, penyakit kronik ni. Maknanya conclusion dia kat situ makanan yang berulang. Maksudnya bila seseorang itu makan dan dia tidak maksudnya makanan itu tidak seimbang. Maksudnya kalau kita tengok contoh macam saya macam anak saudara lah juga. Anak saudara atau budak-budak sekolah kan, dia akan suka makan apa? Macam kita dulu, mak suruh makan ni, kita akan macam taat je makan. Ini nasi, ini sayur, kena makan juga. Masa tu memang kena paksa rela lah terpaksa makan. Kalau tak makan, tak boleh bangun daripada tempat meja makan. Kena habiskan juga. Jadi nak tak nak kita terpaksa makan. Dan sekarang ni budak yang saya tengok yang common macam anak saudara saya, dia akan suka makan ayam, ikan goreng dengan nasi. Cukup nasi, kicap. So kadang-kadang dia makan nasi dengan kuah, nasi dengan sup, which is tidak seimbang dari segi nutrien dan saiz hidangan dia. Maksudnya nasi sebagai karbo yang asas, sayur dia tak ada, apa tu ayam goreng. Dan bila ibu-ibu yang sibuk, ialah berkerjaya dan sebagainya, apabila anak itu suka macam nugget, betul, sausage, dan bila ibu berkerjaya, dia macam apa yang sempat buat atau apa yang sempat goreng adalah makanan yang segera dimakan, fast food yang penting anak makan. But laternya sebab apabila routinely mengambil makanan yang bergoreng ataupun ultra processed food yang macam tu, at certain point dia akan efek dan memberi gangguan metabolik kepada tubuh, which is dia mengganggu fungsi tubuh. Maksudnya gula tak terkawal, kolesterol tak terkawal daripada usia seawal rutin makan itu dipraktiskan, dan over the years dia akan bertambah kronik lah. Itu dari segi pemilihan makanan itu sendiri. Baik. Dan kalau kita tengok dulu, sekarang kalau kita dulu masak, sekarang ni boleh order Grab food, boleh makan. Kan ada cafe viral dengan macam-macam jualan makanan dengan food festival, dan ini adalah antara cabaran terbesar. How kita nak membentuk kita punya makanan
yang sihat, bukan kita tak boleh makan tau, boleh. Boleh. Tetapi tidak Sekali-sekala. sekali-sekala yang kita boleh kawal. Itu antara cabaran dia. Yang macam mana daripada kita food delivery, lepas tu lepas tu persekitaran makan dekat rumah. Sebelum ni kita makan banyak sayur, maksudnya real food lah, sayur, buah, ayam. Tetapi sekarang ni beralih kepada makanan-makanan yang dicipta, banyak makanan-makanan terproses tadilah, dan makanan ini juga banyak dan commonly dijual di sekolah, dan itu adalah persekitaran yang berada di persekitaran yang membentuk karakter ataupun tabiat Sistem. itu kat situ. Maksudnya kalau kita nak makan sihat, okey, dah belajar dah ni makanan sihat, kena makan ni. Tapi apabila persekitaran itu tidak menyediakan pilihan makanan yang sihat dan mempromot makanan yang sihat, so tabiat itu kita tak menjadilah. Maksudnya nak tapi macam ini je yang ada. Betul. Yes. Ada pilihan. Maksudnya pilihan itu tak ada selain daripada ilmu tinggi. Dan sekarang ni Gen Z, ilmu tentang makanan sihat ni hujung jari je. Betul. Petik je. Cuma tengok tentang ilmu tentang macam mana nak kurus dengan cepat. Tiba-tiba kena makan ni, kena makan tu, makanan apa yang sedap. Dan diorang dalam satu fasa yang hormon sedang meningkat dan membentuk attitude remaja itu sendiri. Diorang nak kelihatan cantik. Jadi diorang nak makan sedap, nak feel healing. So dan nak feel, sebab apabila makan ni kita cakap dia bukan sekadar macam sedap sahaja, ataupun dia macam nak into the trend. FOMO, tak nak fear of missing out. Maksudnya sanggup beratur, sanggup beli makanan-makanan viral untuk into the trend. Macam tu. Nak update status. Maksudnya that is the trend yang satu yang different. Yang masa dulu kita mana ada selfie kalau ambil gambar tu macam tu je lah. Sekarang ni selfie, lepas tu ada healing punya konsep, lepas tu ada a cup of coffee, yang ada boba, yang ada cream, so yang cheese leleh, dan ini adalah sesuatu yang merisaukan kita apabila tidak kita kawal, dan ia akan menyebabkan kita dapat komplikasi dan penyakit-penyakit ni awal daripada sepatutnya. Baik. Terima kasih. Ulasan soalan yang pertama yang agak panjang lebar bagi saya, tapi dia punya jawapan tu saya rasa general, tapi memang itulah kenyataan. Alright. Betul. Tapi kalau berbalik kepada pada soalan kita sekejap, Cik Mai. Kalau balikkan kepada apa yang Cik Mai ulas dan kupaskan, sebenarnya bagi saya berbalik kepada parenting sama. Betul. Alright. Macam Cik Mai ada sebut tadi, ibu bapa busy, kan? Tak sempat nak sediakan. Kenapa? Zaman kita dulu, selalunya ibu adalah suri rumah. Sempat nak sediakan nutrisi pemakanan untuk kita. Tapi sedangkan parents sekarang, dia tahu semua apa pemakanan, zat besi, kalsium, vitamin B, vitamin C, semua dia tahu. Tapi dengan kekangan masa, dia terpaksa serahkan pada takdir lah. Okay. Kan? Okay. Tapi betul, apa yang saya nampak, terutamanya budak-budak sekolah lah kan. Mungkin dekat kantin, kafe, ada kawalan selia dia. Tapi di luar pagar sekolah, itu saya perhatikan. Ini saya cakap pada anak-anak saya juga. Alright, memang kata-kata kalau ramen tu boleh katakan setiap hari. So saya berharap juga benda ni dapat membuka mata pada orang-orang yang berkenaan dan pelajar-pelajar. Alright. Soalan pertama yang agak dah panas saya rasa. Okay. Dah panas. Okay. Kita seterusnya, soalan seterusnya. Alright. Kalau kita tengok rutin Cik Mai, makanan remaja hari ini apa yang paling membimbangkan? Macam kita dulu, kalau saya rasa, saya fikir balik kan, kalau zaman kita lah, back to the future, saya selalu nampak ayah-ayah kita suka makan minyak ikan. Okay. Zaman dulu lah. Okay. Minyak ikan, Okay. mesti kadang-kadang pakcik kita ke, minyak ikan tu jangan buang tau. Kan? Selalunya macam tu lah. Terutamanya kalau remaja sekarang dengar ni mesti pelik jugalah. Kenapa nak makan minyak ikan ni kan? Minyak ikan kering tu memang sedap lah. Letak bawang sikit, letak cili sikit kan. Tapi persoalan saya sekarang ni,
untuk remaja sekarang ni, rutin apa pemakanan yang agak membimbangkan? Okey. Rutin ke, mungkin ekosistem dia ke, Okey. ataupun mungkin kaedah pemakanan dia ke tak ikut timeline pagi, Okey. tengah hari. Kadang-kadang yalah, remaja zaman sekarang macam pelajar-pelajar saya yang di depan ni, sir tak ada duit lah sir, kita orang makan pun petang ni include satu hari lah. Kan, itu saya faham lah. Saya pun masa belajar pun macam tu juga. So apa yang jawapan yang Cik Mai boleh utarakan tentang kebimbangan? Okey. Bila kita cakap berkaitan dengan pemakanan Gen Z ni, pemakanan remaja ni, Mhm. dia sebenarnya apa yang membimbangkan pada masa remaja ni apabila dia telah membentuk tabiat makan dia yang dia dah carry few years back. Dah memang tabiat begitu. Jadi to change kita punya tabiat makan tu bukan mudah. Sebab even kita di Kementerian Kesihatan bila kita bagi pendedahan tentang kepada pelajar sekolah, kepada pelajar universiti ataupun di komuniti sendiri kan, macam saya nak cerita sikit pengalaman saya lah. Bila kita nak bagi um, bila kita jumpa pesakit-pesakit dekat klinik yang berusia 50-60 tahun yang dah ada penyakit kencing manis, darah tinggi yang kronik, dan bila kita macam bagi tahu, pakcik, sebenarnya pakcik kena ubah dekat sini, makan macam ni. Kalau sebab kita akan tengok orang yang sama, dia punya pattern makan sama, dia akan suka makanan bergoreng, apa tu bersantan, dan sebab itu kita makan tu adalah apa yang kita karakter kita makan tu, tabiat makan kita dah bina belas tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu. Jadi itu yang kita bawa. Dan apa cabarannya bila kita memberi macam pakcik-pakcik ni macam beritahu, pakcik makan ni kencing manis. Dia kata macam, halah kalau nak mati juga. Dia akan cakap Betul. sesuatu yang macam, macam mana nak ubah pakcik ni punya makanan. It's not easy. Betul, faham. So, pada stage itu sebenarnya kita Ketegak. ketegak. Orang kata, orang utara kata kan, ketegak. So, dia ada satu kekebalan yang dia rasa macam kalau nak mati juga. Aku nak makan sedap. Sebab dia membina tabiat makan dia dah lama. Jadi apa yang kita boleh buat pada masa itu adalah cuba mengurangkan, macam at least kan bila kita nak change tabiat makan kepada yang lebih sihat. Untuk later stage yang dah berusia ni, dia agak susah sikit, mencabar sikit. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita ubah, makan, kita tak bolehlah kata okey jangan makan nasi ni, kena makan roti je, tak boleh. Sebab ada some people dia tak boleh, dia kena makan nasi setiap hari. Tetapi how kita nak educate atau memberi bagi tahu macam mana cara nak makan nasi, makan dalam satu jumlah yang betul mengikut keperluan dia tetapi kenyang. The problem adalah bila tak kenyang, orang still akan makan nasi. Dan bila kita nak cakap makan nasi, mungkin setengah orang 5-6 senduk baru kenyang. Ada setengah 2-3 senduk dah kenyang. So at least the change yang kita akan highlight adalah daripada 5 senduk kepada 2 senduk. Tetapi kita tak akan cakap, oh dah biasa 5 senduk pakcik, minggu depan makan 2 senduk. Benda tu tak akan works that way. Dia tak akan berlaku begitu. Sebab perubahan yang drastik, badan tak akan boleh terima dan kita akan kembali kepada tabiat lama. So daripada 5 senduk, kita akan beritahu untuk kurangkan sedikit, at least macam 5 senduk kepada 4 senduk, maksudnya dalam tempoh 2 minggu ke 3 minggu. Dan bila badan dah biasa, badan akan adapt dan kita akan boleh mengurangkan secara slowly. Setiap perubahan kecil tetapi konsisten itu adalah lebih berkesan dan bertahan lama dan akan membentuk kita punya tabiat makan untuk long term. Baik. Itu untuk jadi untuk nasihat saya kepada remaja-remaja Gen Z sekarang, apa yang sangat membimbangkan adalah basic je, saya bagi basic je. Pertama adalah apabila mereka ini terdedah kepada makanan-makanan viral dan di mana iman kita ini senipis bawang. Tak mampu untuk menahan semua godaan-godaan makanan-makanan yang indah dan lazat-lazat tu. It's okay to taste it. Tetapi itu bukanlah menjadi satu amalan ataupun lifestyle everyday yang untuk menikmati makanan yang lebih daripada keperluan tubuh yang sepatutnya. Dan the rest tu akan menjadi
racun. Makanan ni dia boleh jadi penawar dan boleh jadi Betul. racun. Dan bila kita nak um, uh, Gen Z ni yang pertamanya adalah dia bila makan terlalu berlebihan dan dia akan menaikkan berat badan. Dan berat badan ini adalah satu asas kepada dia macam window kepada faktor risiko kepada untuk seseorang itu untuk dapat kencing manis, darah tinggi, jantung, 3 serangkai itulah. Dan juga kanser lah, especially apabila terdedah kepada makanan-makanan yang berproses. Yalah. Okay, dalam tempoh yang lama. Jadi apabila kita nak beritahu kepada Gen Z, pertamanya adalah kita kena kawal berat badan. Macam mana? Tetapi kita macam there's a saying mengatakan macam tak sakit, kenapa nak risau? Biasanya kita selagi tak sakit, kita Masih tak muda. akan concern, tak ada apa-apa. Especially remaja peringkat awal dewasa 20-an tu, dia kita akan melihat penyakit-penyakit tu macam jauh lagi. Dia macam jauh lagi. Jauh lagi nak Macam relax sampai, loh, kan. macam relax loh. Life kita hidup sekali je kan, macam enjoy lu makan, maksudnya nikmati hidup kan. So dan penyakit-penyakit itu sekarang bukan common lagi di usia 50, 40 lebih. Sekarang ni dah 20s. Disebabkan oleh amalan makanan kita. So kalau kita pertama kita kena tahu kita punya numbers. Numbers tu maksud saya adalah know our magic numbers. Berapa berat badan kita yang normal, berapa kita ni berlebihan berat badan, stage kita berlebihan berat badan ataupun obesity. Dan kalau daripada situ kita dah tahu stage kita tak kawal, dan kita akan move daripada berlebihan berat badan kepada obesity, dan tiba-tiba obesity yang obesity type 3 yang lebih besar. Dan pada masa itu, bila penyakit dia satu dah datang, yang lain-lain tu akan datang sebab seseorang yang ada tinggi penyakit, dia juga akan lebih mudah sistem imun tubuh dia rendah. Jadi dia juga terdedah kepada infection dan jangkitan lain juga. Jadi yang pertamanya kena kawal makan. Sebab kalau kita tengok dulu kita makan portion size dekat meja makan macam tu lah. Makan dekat meja makan. Portion size macam tu. Selagi tak bangun, selagi tak habis tak boleh makan. Tapi sekarang kalau kita tengok remaja-remaja makan yang berlebihan, makan sesuatu yang high calorie lah, maksudnya tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, dan everyday tu mesti ada manis. Sebab manis tu dia akan increase mood macam gembira dan macam health. Dia macam bukan membeli makanan itu saja, tetapi membeli health, maksudnya dia membeli lifestyle itu. Trend itu berada di dalam trend. So apa yang saya nak cuba katakan adalah you kena set matlamat you makan tapi tidak berlebihan. Maksudnya, dan dia ada persekitaran dia. Dan apabila kita nak cakap pasal membentuk peribadi remaja itu adalah kita tengok dia punya stage. Kita ada fasa-fasa sebenarnya. Bila kita nak cakap pasal taste bud apa yang kita rasa sekarang ni sebenarnya bermula daripada rumah dan bermula daripada semasa ibu tu mengandung. Apabila ibu tu mengandung, that's all lah, ibu kena makan banyak rasa. Apa yang kita rasa, anak tu akan rasa. So ini basic sebenarnya, saya bagi basic. Bila ibu tu memilih certain makanan dia tak makan, apabila anak tu lahir, picky eater, anak tu tendensi untuk jadi picky eater tinggi. Picky eater ni maksudnya anak itu memilih makanan. Ini dia tak nak, ini dia rasa tak sedap. Sebab apa? Sebab dia tidak biasa dengan rasa makanan itu sejak daripada dalam perut lagi. Dia merasakan benda tu pelik. Tapi bila dalam perut, anak akan start merasa different taste of food based on apa yang ibu tu makan. So bila dia dah biasa rasa macam tu, bila dia dilahirkan dan kita memberi makanan yang berbeza-beza rasa, dia dah get used to it. Dia dah biasa dengan rasa tu. That's why itu juga menerangkan kenapa ada setengah-setengah budak macam dia tak nak makan ni, dia tak nak makan tu, dan terlalu memilih makanan. Budak memilih makanan, ini adalah antara faktor kenapa budak-budak sekarang banyak kekurangan zat makanan. Okay, sebab dan ini akan membentuk dia akan memberi gangguan kepada bagaimana otak, perkembangan otak yang sempurna, perkembangan fizikal dia yang sempurna ikut lengkuk tumbesaran yang sempurna. So itu sebab menerangkan mengapa ada setengah-setengah budak kalau dia belajar cepat je dia tangkap. Ada setengah-setengah budak lambat sikit.
itu ada kaitan dengan sesetengah nutrien yang tidak cukup dalam tubuh dia dari Mhm. segi makanan dia. So itu satu. So the problem adalah apabila budak itu tak cukup makan mengikut keperluan dia dan dia akan membesar, dan bila dia tidak cukup makanan tempoh yang lama, setahun setengah atau 2 tahun, dia akan menjadi bantut. Bantut selepas dia bantut itu adalah tidak cukup tinggi mengikut umur dia. Sepatutnya dia lebih tinggi tetapi dia dah bantut, dan bantut ini untuk jangka masa panjang dia akan membentuk kanak-kanak itu menjadi berlebihan berat badan sebab dia kan dia bantut. Jadi dia tak meninggi dengan sempurna seperti lengkuk pembesaran dia. Jadi bila dia bantut, nanti dia akan tendensi untuk lebih berat badan, dan bila lebih berat badan itu adalah antara dia macam pintu kepada penyakit-penyakit lain untuk datang. Especially apabila dia makan keripik, rempeyek, fast food, uh, makanan terproses dan sebagainya. Dan lagi satu adalah environment dia, pergi kantin itu yang dijual. So hadaplah itulah yang dia beli, sebab ada satu kajian melihat kepada bagaimana apa yang pelajar-pelajar sekolah ini makan Mhm. dan apa yang dijual di luar pagar sekolah. Dekat dalam sekolah kantin, di mana kita Kementerian Kesihatan pegawai pemakanan memang turun ke sekolah-sekolah dan memantau apa yang dijual kat kantin sekolah, dan Betul. kita ada a list of Mhm. senarai makanan ini dijual, makanan yang ini dilarang, tak boleh jual sebab makanan-makanan ini adalah makanan yang apabila budak tengok dia akan membeli dan keep repeating benda tu beli, dan itu akan membentuk tabiat dia Betul. Betul. apabila remaja. So bila kita nak membentuk remaja ini makan secara sihat, itu bukan sahaja dia tahu kena makan ini, dalam kurikulum pun memang beritahu piramid makanan ni macam ni, kita kena makan sayur macam ni, kita kena makan buah macam ni. Tetapi apabila environment tu, maksudnya dekat kantin jual ini, jadi dia akan terdedah dan keinginan nak membeli, dan dia akan Mhm. makan the same thing. Baik. Okey, itu di luar pagar sekolah. So apa yang dijual daripada kajian kita lihat apa yang paling banyak diambil oleh pelajar sekolah dan dia membeli di luar pagar sekolah, yang Yalah. dijual di luar pagar sekolah, dia itulah nugget, sausage, Okey. soda, air berkarbonat, minuman. Jos. Itu adalah air manis yang air berkarbonat, lepas tu dia manis. Yang gula ini apabila berlebihan dalam darah, dia juga akan ditukarkan kepada lemak juga selain kita makan makanan bergoreng. Mhm. Okey, so inilah yang membentuk karakter, membentuk tabiat makan pelajar-pelajar sekolah. So bila kita nak cakap pasal transformation pelajar sekolah, umur berapa yang kalau kita nak tackle dia punya tabiat makan ni, supaya dia membentuk tabiat makan sejak awal lagi, tabiat makan yang healthy. 10 ke 14 tahun. Itu 10 adalah 14 tahun. 10 hingga 14 tahun. Sebab apa? 3 hingga 6 tahun dia berada di rumah. Dan pada masa itu kawalan dia adalah kepada ibu bapa. Jadi pendidikan pemakanan ini, perubahan makanan dekat rumah adalah ibu. Ibu yang menyediakan makanan dan budak akan makan je. Jadi ibu tu yang penting dalam menentukan kesihatan anak dan family dia. Sebab Faham. kuasa itu dekat ibu Mhm. menyediakan makanan dekat rumah. Apabila selepas 6, 7, 8 tahun, bila 10 ke 14 tahun adalah fasa yang kedua, di mana pada masa ini ibu bapa itu adalah pengaruh besar kepada remaja, budak-budak sekolah ini, tetapi dia dah ada pengaruh rakan sebaya. Jadi apa yang kawan-kawan buat, apa yang trend, dia nak kelihatan cantik. Masa tu kan dia dah start image diri dia. So dia nak kelihatan cantik, dia nak kelihatan kurus. Jadi apa yang kawan-kawan makan, dia akan melihat itu adalah menjadi norma yang biasa, yang lazimnya diterima. Oh, ini normal makan macam ni. Oh, maksudnya Tapi tak sihat pun sebenarnya. tapi sebenarnya tak sihat. Mhm. Jadi pada masa inilah sebenarnya bila kita nak buat intervention ataupun pencegahan kepada makanan-makanan tak sihat tu, pada masa itu apabila kita berjaya membentuk persekitaran itu, yang mana ini adalah remaja-remaja yang lead kepada masa depan nanti, kalau dia boleh membentuk persekitaran
makan yang sihat. Maksudnya kita lantik, contohnya dia menjadi ambassador untuk healthy punya nutritionist kecil contohnya. Dia boleh bercakap pasal makanan dan the way kita message tu kita tak highlight on penyakit mula-mula sepatutnya. Kita tak akan highlight on penyakit sebab budak dia akan melihat penyakit tu macam jauh je lagi kan. Betul. Kita akan melihat kepada pembentukan image dia. Kalau nak makan ini sebab ini nanti cantik, untuk badan cantik, untuk kulit cantik, badan akan langsing, akan kurus. Jadi this kind of message yang bila dia nak jadi cantik, oh kena makan macam ni, kena makan healthy, barulah badan fit. Bukan makan pil-pil yang bukan-bukan. Sebab budak sekarang kalau nak kurus dia akan sanggup buat apa sahaja. To feel good, to look good. Sebab itu adalah fasa dia membesar dengan keadaan itu. Jadi the message of makanan sihat pun perlu menjurus ke arah itu. Sebab dulu masa saya kecil, masa tu memang betul saya darjah 4 lah. Darjah 4. Masa darjah 4 tu, common budak tak makan sayur di sekolah tu common Dan the way mak saya nak suruh saya makan sayur adalah masa tu sebab rumah saya ni dia keliling ada tanah. Jadi mak tanam pokok terung lah, pokok cili lah, pokok bendi. Memang jenis mak ayah suka bertanam. Jadi secara automatik, satu lagi adalah mak ayah adalah role model dekat rumah. Betul. Apa yang mak buat, dia bukan apa yang mak ayah cakap. Sebab biasanya budak-budak ini adalah lebih kepada teori psikologi di mana teori psikologi ini dia diperkenalkan oleh Albert Bandura pada 1962 tak salah saya. Dia budak-budak ni dia akan tengok by observation dan dia akan meniru apa yang ayah dia buat. Bukan apa yang cakap. Maksudnya kalau mak dia buat macam ni, ayah dia buat macam ni. Ayah dia makan sayur, ayah dia makan buah, dia akan follow. Faham. So mak saya cakap kalau nak cantik kena makan sayur. Masa tu ulam raja, ulam. Saya melihat ulam tu macam benda yang kenapa macam makan rumput. Sebab makan daun kan macam mana ada kawan-kawan kita makan daun. Tu makanan macam orang tua. Tetapi disebabkan dia menjual satu mesej yang simple. Sebab masa tu macam kita bila 10 tahun tu kan macam dah nak start ada jerawat. Nak hilang, dia simple je. Nak hilang jerawat, makan ulam raja tu. Macam makan ulam. So itu saya buat setiap hari makan ulam. Jadi itu adalah satu permulaan kepada kita nak makan sayur. Baik, faham. Yes. So kupasan tu sebenarnya bagi saya banyaklah ilmu ataupun tip-tip yang saya dapat. Terutamanya yang pertama sekali, dia rasa pelajar tu sendiri datang daripada perut ibu. Betul. Itu Bermula. yang saya dapat ilmu lah selama saya hidup ni. Dan satu lagi kebimbangan yang faktor yang Cik Mai cakap adalah daripada FOMO lah, makanan viral. Alright. Sebenarnya apa yang saya perhatikan, kebimbangan yang bagi saya lah kan. Kebimbangan yang macam panel pula saya. Boleh. Kita kongsi-kongsi. Okey, apa yang saya nampak, stigma ataupun parenting sekarang, dia banyak yang mengikut kehendak anak sendiri. Dia sendiri yang tanya, okey hari ni abang nak makan apa? Kan? Dia tak acuankan benda tu, tapi dia yang menyifatkan anak-anak sendiri yang mengacuankan diri dia sendiri. So mak-mak ni faham, mak-mak ni saya faham lah, sangat-sangat faham. Kadang bab makanan ni sampai blank. Kadang sampai boleh bergaduh dan cerai-berai lah kan. Faham. Sebab makanan saja. Alright. So benda ni bila kita olah, kita blender, tapi apa yang jawapan yang Cik Mas ni cakap adalah makanan-makanan yang viral lah. Saya setuju benda tu. Dan satu lagi, saya tambah sedikit Cik Mai. Kemungkinan besar adalah faktor-faktor terlalu banyak makanan fast food lah. Makanan proses. Yang kalau kita lihat dekat mana-mana kedai, mana-mana store, memang senang dapat kita just beli, Mudah bayar capai. dekat kaunter dan masuk dalam oven. Sedangkan oven sendiri pun tak elok kita guna pakai. Okay, so benda-benda tu yang menyebabkan kebimbangan yang ada sekarang. Tapi macam saya cakap, zaman sekarang terlalu laju, terlalu fast, kita terpaksa ikut dan follow up. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ketiga Cik Mai. Sebelum kita take break kejap,
Kalau kita lihat pada trend-trend viral lah dekat Mhm. media sosial, dekat Mhm. Facebook, dekat TikTok, IG, ramai pakar-pakar pemakanan yang ulas, yang kupas. Di kalangan remaja sendiri pun ada. Okey. Saya lihat macam-macam doktor yang keluar, macam-macam doktor yang tak ditiraf, macam-macam ada. Netizen pun boleh katakan yang komen-komen tu dah lebih pakar pada pakar. Alright, tapi kebimbangan dia, persentage dia, graf dia masih tinggi. Alright. Penyakit obesiti, kencing manis. Kencing manis ni kalau kata anak-anak saya ni kat sekolah tu kadang-kadang balik rumah, "Babah, minta duit ada donation." Kenapa? Kawan adik dia kencing manis. Dia pun tak tahu Mhm. penyakit kencing manis tu apa sebenarnya. Mhm. So tak terkejut dekat situ, tapi agak membimbangkan. Dan soalan saya kupas semula, banyak pakar-pakar yang ada, banyak pakar-pakar ilmu-ilmu yang ada sekarang, just petik jari. Kalau AI ada, penasihat kiri kanan. Tapi peratus tu semakin meninggi. Kenapa, Cik? Peratus untuk Penyakit-penyakit penyakit. Oh, okey, okey. tetap tinggi. Walaupun ilmu kesedaran tu ada. Tak macam zaman kita dulu, Okey. iklan kurangkan gula, cara basuh tangan macam-macam lah dekat TV, RTM apa semua kan. Benda tu tak ada. Tapi tak ada salahkan pihak kerajaan, tapi sebab knowledge dan ilmu kesihatan tu terlalu banyak, tapi tetap tinggi penyakit-penyakit di kalangan remaja kita. Sebab apa? Okey. Okey. Terima kasih. Ni soalan yang valid lah. Sebab kalau kita tengok dulu, saya nak cakap sikit lah pasal dulu kan. Sekarang ni punya teknologi, semua dekat hujung jari. Kita nak dapat apa-apa maklumat, semua dekat hujung jari. Cuma, kalau macam tapi penyakit still kita masih leading. Obesity sebab kita Malaysia kan syurga makanan. Malaysia ni, makanan negara mana yang tak ada dekat sini? Betul. Semua ada. Semua ada. Okey, itu satu. Cakap je negara apa. Cakap je negara apa. Dan nak cakap pasal pemakanan sihat. Budak Gen Z dia bukan macam dulu. Macam dulu kita tak ada, kita email masa zaman mak dan tok-tok kita dulu, tak ada pun benda macam ni, tapi lebih sihat. Betul. Lebih sihat berbanding kita yang sekarang penuh dengan maklumat, semua information, semua maklumat hujung jari. Tetapi kenapa semakin tak sihat dan semakin even penyakit-penyakit tu bukan penyakit tu masa umur 50 60 tak perlu. Umur 20-an dah ada penyakit tu, macam lagi awal penyakit itu bertebaran di kalangan kita. Contohnya macam sekarang kalau kita tengok, kita bercakap pasal obesity lah. Obesity, berlebihan berat badan, which is once you berlebihan berat badan, adakah itu dah terlambat untuk kembali ke pangkal jalan? Tak. Tetapi sebelum ia menjadi lebih kritikal, kita kena ubah gaya hidup, ubah cara pemakanan supaya lebih berat badan itu menjadi normal, kembali kepada normal. Untuk mengelakkan kita dapat komplikasi-komplikasi yang lain lah. Cuma bila budak-budak sekarang, remaja zaman sekarang, kenapa dia makan tu memang basicnya adalah makanan tak sihat, pemilihan makanan tak sihat, tidak aktif secara fizikal. 1 daripada 3 orang masyarakat Malaysia ni memang kita tak aktif, dan 1 daripada 2 kita adalah lebih berat badan. Maksudnya daripada 2 Aktif tu maksudnya tidak aktif itu bersukan, tidak cukup bersosial. bersukan sebab kita terlalu sibuk. Terlalu sibuk sampai kita tak sempat bersukan. Faham? Lepas tu okey, lagi satu faktornya apabila kita bila cakap pasal makan tu memang timing makan matters, memang berkait. Lepas tu kita stres juga akan leads to penyakit ni juga. Maksudnya leads to untuk long term, leads to cancer dan penyakit-penyakit lain juga. Dan lifestyle kita tak cukup rehat. Apabila kita tak cukup rehat, badan kita akan haywire. Dan itu juga akan menurunkan kita punya bukan tak cukup rehat, Cik Mai. performance. Tak cukup tidur, tak cukup rehat.
maknanya betul lah tu. Hmm. Tapi zaman sekarang diorang tak cukup tidur sebabkan gadget lah. Betul? Betul. Padahal boleh Betul. je tidur awal. Betul. Tapi bila Timing. bila kawan-kawan ni dengan zaman teknologi smartphone ni dengan game kan 3-4 pagi tu normal bagi Betul. remaja-remaja. Kalau kita orang ni yang dalam education atau dalam animasi ni pun 3-4 pagi ada lagi student yang mesej WhatsApp. So dari situ kita lihat apa yang Cik Mai cakap tu Lifestyle gaya hidup lifestyle tu. memang menyebabkan ataupun efek dia terlalu memang spike berkaitan dengan pemakanan ni. Faham? Betul. Alright. So dekat sini masih kadang-kadang kalau conclusion saya lah pada soalan tadi, banyak remaja yang tahu tentang pemakanan, banyak bagi nasihat dalam media sosial, hanya sekadar trend untuk menarik viewer mungkinlah kan. Tak pastilah kan. Sebab kadang-kadang yang jual tudung pun tak bertudung. Okey. Faham maksud kan? Faham. Okey, yang sihat yang jual ubat diet tapi yang kita lihat yang jual tu pun tak macam diet pun. Saya tak nak cakap siapa-siapa. Cuma saya nak contohkan benda ni. Okey, jawapan soalan ataupun tip yang Cik Mai berikan sangat berguna untuk remaja kita sekarang. Okey, alright. Saya harap pelajar-pelajar dapat sedikit pengalaman, pemikiran, jawapan yang agak bernas dan saya minta pelajar-pelajar selepas ni kita ada segmen segmen sesi soal jawab tentang pemakanan. Dan satu lagi sebelum kita cut off take 5 sekejap, kita balik kepada tajuk kita. Ini luar pada konteks jawapan soalan kita Cik Mai. Tadi banyak kita sebut pasal obesity sebenarnya Cik Mai. Okey. Tapi sebenarnya tajuk dia adalah kurus. Okey. Kenapa? Apa yang saya buat kaji selidik, kebanyakan pelajar-pelajar ataupun remaja sekarang dia tak banyak sangat obes pun sebenarnya. Okey. Okey, yang obes ni adalah tahap-tahap peringkat awal 30-an ke atas lah ataupun selepas berkahwin lah. Remaja sekarang nampak dia kurus, sihat, aktif. Tiba-tiba collapse. Tengah dalam futsal, aktiviti sosial collapse. Dan pergi cek macam-macam serangan jantung, kencing manis. Disebabkan apa Cik Mai? Okey. Satu fahaman yang mengatakan kurus itu sihat. Totally memang tak benar. Sebab bila kita cakap pasal kurus, bila kita cakap pasal obesity itu macam bentuk itu maksudnya kita boleh nampaklah berlebihan berat badan itu. Dari segi BMI itu memang nampak kita kena kurus. Tetapi bila kurus itu, adakah kurus itu benar-benar sihat atau kurus itu adalah bentuk tubuh tetapi itu belum lagi sihat selagi kita belum betul-betul diisytiharkan sihat. Macam mana kita nak tahu kita sihat? Pertama adalah macam saya cakap tadi, know your magic numbers. Maksudnya kena pergi cek berapa ramai, kalau tak percayalah dekat sebab kita dekat Kementerian Kesihatan kita ada buat saringan kesihatan setiap tahun. Setiap tahun kita akan buat saringan kesihatan dan yang apa yang mengejutkan adalah kalau orang tu lebih berat badan, nampak lebih berat badannya macam memang dah macam kau ni kena kurus ni, kau kena exercise ni, kau kena makan macam tu. Maksudnya kita dah nampak very clearly lah. Maksudnya dia secara fizikal, secara advance pun dia dah macam aku memang kena kurus, aku kena turunkan berat badan. Tetapi untuk yang kurus dia akan mungkin dia tak sedar. Yang macam dia macam aku kurus. Takkan ada kencing manis kot, takkan ada jantung ataupun tekanan darah tinggi. Okey, ini saya nak beritahu fakta lah. Kebanyakan yang saya jumpa yang kurus tapi macam tak buat apa-apa, lifestyle dia macam relax macam biasa je. Tetapi apabila kita check dia punya kolesterol level memang tinggi. So kat mana lemak itu tidak berada di kelihatan. Okey, tetapi ia berada dekat mana? Di dalam salur darah. So salur darah kita clean, dia macam salur saya bagi analogi lah macam salur pipe yang biasa tu pipe air tu clean, itu adalah salur darah yang normal, clean. Tetapi apabila ada kolesterol menempel di salur darah tu akan kecil lah. Jadi darah yang nak mengalir perlukan tekanan yang lebih tinggi untuk
pump Faham. the volume of darah untuk mengalir. Mhm. Dan bila kolesterol tu menempel, dia akan dipanggil satu term atherosclerosis, yang mana penempelan pembentukan plak, maksudnya lemak dan kolesterol di dinding salur darah, yang menyebabkan salur darah tu laluan dia kecil dan pressure perlu tinggi. Macam kita kan, kita nak siram air kan, kalau kita kecilkan salur darah tu, dia Pressure lah. pressure tu tinggi. So macam tu lah, darah akan mengalir dengan lebih laju dan tekanan darah akan naik. So apabila kolesterol tinggi dalam darah, macam mana kita nak tahu kolesterol kita tinggi? Memang kena check lah darah. Glukos pun kita kena check lah. So kolesterol ni, dia punya bacaan adalah 5.2 adalah berisiko lah, at risk, berisiko. Tetapi 6.2 tu adalah high risk, maksudnya sangat tinggi dah. Bila sangat tinggi tu, dia sebenarnya berisiko untuk dapat penyakit-penyakit lain tinggi, dan lagi tinggi dia akan berisiko untuk dapat serangan jantung. Kalau salur darah itu tersumbat, darah tak boleh lalu, dan kalau salur itu terletak di laluan utama jantung, dia akan dapat serangan jantung. Dan sekiranya sumbatan itu berlaku di salur utama ke otak, dia akan dapat stroke. Ini adalah satu fakta yang lemak atau kolesterol itu tidak kelihatan di luar, tetapi di dalam salur darah. Dan kat mana lagi? Dia akan duduk kat situ. Tetapi dia juga, adakah itu sudah terlambat untuk kita clean up? Tidak. Ia boleh, maksudnya kalau orang kolesterol tinggi ni, maksudnya kalau bagi confirm kolesterol tinggi lebih daripada 6.2 atau 7, biasanya first fasa awal apabila jumpa doktor akan minta untuk kontrol makan, sebab tak nak start dengan ubat. Sebab dia ada ubat lah, statin punya ubat untuk lowering punya kolesterol level. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kawalan daripada makanan. Dan apa lagi, lemak tu dekat mana? Dekat organ-organ penting. Dekat hempedu lah, dekat hati, dia akan pergi menempel lah dekat situ. Dan itu akan memberi keradangan kepada organ-organ dalam itu. Jadi itulah macam tiba-tiba sakit ulu hati lah, tiba-tiba sakit sendi lah, sebab keradangan itu yang memberikan satu rasa yang tidak selesa. Radang tu lemak lah. Tak, radang itu boleh menyebabkan rasa tidak selesa, dan itu akan memberi impak kepada organ-organ tu. Okay. Okay, contoh kalau macam untuk kolesterol tu masih boleh diselamatkan. Pertama, yang the best intervention, maksudnya pencegahan yang paling selamat dan natural untuk mencairkan kolesterol itu adalah bersenam. Maksudnya physically active. Dia akan clean up balik. Maksudnya lemak-lemak tu akan cair dan burn. Dia akan tukar kepada tenaga. Sebab bila kita bersenam, yang akan tukar kepada tenaga sama ada karbohidrat ringkas, maksudnya gula ringkas daripada daripada nasi kita, ataupun daripada lemak. Lemak dia lambat sikit nak bakar. Dan itu juga menjawab kenapa ada setengah-setengah orang yang lebih berat badan, dia rasa macam setiap hari dah bersenam dan setiap hari dah berlari, tapi tak turun berat badan. Tapi dia sihat sebenarnya. Sebab dan saya nak cakap lagi satu adalah pasal senaman ya. Kalau kita nak bersenam, tolonglah macam jangan 10-15 minit, lepas tu kita dah rasa macam kita dah cukup sihat dah, macam kita dah berlari. No. Nak sedap ke hati. Nak sedap ke hati. Tapi sebenarnya macam at one point, macam untuk yang nak turunkan berat badan, dia turun sikit-sikit, tapi dia macam at one point dia plateau. Dia tak turun-turun dah. Kenapa kan? Apa yang berlaku adalah dia akan kalau intense punya physical activity, dia akan bakar gula ringkas dulu. Jadi lemak ni lambat sikit nak dibakar. Itu adalah sebab mengapa kalau nak turun lemak dengan banyak daripada tubuh, maksudnya sama ada lebih berat badan ataupun dekat kita punya dalam salur darah, dekat kita punya hempedu, dekat kita punya organ-organ lain, hati dan sebagainya, adalah tolonglah bersenam sekurang-kurangnya setengah jam awal. Sekurang-kurangnya 30 minit. 30 minit sekurang-kurangnya. Sebab bagi saya macam janganlah buat 30 minit. Tolonglah buat 45 minit. Faham? 45 minit ke sejam, which consistently. At least buat. Sebab apa? Sebab dia untuk membakar lemak, 30 minit yang pertama lemak baru nak panas tau. Selepas 30 minit barulah lemak tu dibakar. That's why lah kita kena
kita kena bersenam, bukan 10-15 minit lepas tu kita dah mengemop satu hari ni. Dia kena consistent straight. Walaupun slowly, walaupun macam brisk walk ataupun berjogging. Tetapi kalau kita nak cakap pasal lemak dibakar dalam tempoh yang banyak, berjalanlah dekat shopping mall 3, 4, 5 jam. Lemak paling banyak dibakar. Sebab lemak dibakar secara perlahan dan konsisten. Itu saja. Betul. Itu Nanti juga saya betul. dengar makcik-makcik akak-akak kat luar terdengar kerap lah nak ke mall sekarang. Tapi itu lemak sebab lemak dibakar dalam tempoh yang dia mengambil masa. Jadi selepas 30 minit baru lemak start dibakar. Sebelum tu karbohidrat dibakar. Oh. Jadi lemak memang lambat sikit. That's why selepas 30 minit, that's why lah kalau at least Faham. 45 minit bersenam, aktiviti fizikal ataupun 1 hour, lemak, maksudnya lemak telah dibakar consistently setengah jam. Baik. Dan apabila kita nak bersenam tu, hari ni bersenam konsisten, esok lusa. Tetapi kalau macam ya Allah tak mampunya nak bersenam setiap hari, at least hari ni bersenam, esok katakan tak bersenam, lusa wajib catch up balik. Sebab dia, walaupun kita tengah bersenam atau aktiviti fizikal, bila kita stop, esok dia kita punya badan masih membakar kalori, cuma tidak efektif as kita bersenam. Tapi dia masih membakar kalori dengan efisien berbanding kita tak bersenam. Baik. Ya. Bagus, tip-tip yang saya dapat, saya pun banyak tahu sebenarnya. Walaupun saya seorang yang aktif. Okey. Okey, untuk pelajar-pelajar, saya rasa benda tu tip yang berkesan untuk pelajar-pelajar, terutamanya yang pelajar yang beranggapan dia tu kurus kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu dia sihat ataupun tidak sihat. Dan apa pandangan ataupun pengalaman saya, kebanyakan orang kurus ni kebanyakan yang kena kencing manis. Alright. So macam Cik Mai cakap, banyakkan bersosial tu maksudnya adakan aktiviti yang mulakan peluh lah. Aktiviti yang disuka. Aktiviti kita Yes. jangan bila betul. suka kita akan keep on Betul. excited Jangan to do it. paksa. Jangan paksa. So kalau kita lihat, kalau contohlah dekat taman-taman awam kan, banyak je yang brisk walk kan. Basikal. So yang kita suka, alright. So tak perlu nak FOMO. Lihat pada media sosial, ada yang ada buat intermediate fasting lah, ada macam-macam lah kaedah-kaedah nak diet ni. Tapi kita akan ulas benda tu selepas segmen ni lah. Tentang kaedah-kaedah nak diet, pemakanan, apa semua. Untuk pelajar-pelajar juga, harap benda ni sebagai satu iktibar. Saya nak, kenapa? Saya nak, bagi saya seorang education punya industri, saya nak pelajar sihat. Sihat, otak cegas, minda dan fokus dalam kelas sebenarnya. Betul. Alright, itu kita rehat sekejap. Okay. Bersama iklan kita. Lepas tu kita sambung dengan segmen seterusnya lah. Okay, terima kasih. Welcome to Next TV, cerita yang belum selesai.